of the boxes. Story time ke ni weh? Ni seorang ni dah penat dah. Panas. So hot. Tak boleh nak. Tak boleh nak function. Tak boleh nak bercakap dah. Tahu dah. Ni ada pun Bella ni. Bella, kau dah kenapa kat situ? Go Raihan. Go. 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 Dah. Yeay. Semua dah duduk-duduk dah ni. Bella masih mencuba. Dia buat video pula. Dia nak buat video terus dia diam. Baik macam dah baik dah sekarang. You weh. Kau cantik tu. Cantik tu baik. Cantik? Benar dia. Kau pun cantik juga. Oh. Bella beli kamera. Apa nama kamera ni? Oh, kena ada nama pun tak ada. Sebab dulu waktu aku first beli kamera, kawan aku tanya benda tu. Okay, nama dia Nama sebab sekarang kita tengah tunggu Wan. mana Wan? Boyfriend Wan akan datang update pick up kita. Buat. Kena pelik lah korang. By the way, kita orang sebenarnya kita orang dua tak suka Wan. Tapi sebab dia nak ambil kita orang buat-buat suka. Janganlah cakap macam tu. Ya Allah, saya apa sih? Apa sewa aku? Mana ni? Ni, kondo ni. Hello guys, kita kat rumah Yana. Nama dia Skyju. Awak tuan rumah. Tuan rumah. But kata phone dia tak ada storage. Padahal kita juga ni tahu sekarang tak ada storage. Lepas tu kan ni boyfriend. Cukup. Korang macam korang. Kita orang Orang tak lali dah tengok masa ni. kita orang macam dah boleh terima. Sebab macam satu kan. Macam tak terima lagi tu. Tengah review. Apa pendapat untuk Wan dan Bert? Sebat dengan Jai. Aku dah tahu nama ship kau. Baik. Aku dah besok tu aku. Wan, kau lah Fit. Nak tanya sesuatu ni. Tanya sesuatu, dia dah taken dah. Hello, Fi. Hello. Fi, asal kau tak datang tu? Apa yang kena? Bella. Asal tak datang tu? Kau tak tahu. Fit ada, aku ada, Raihan ada. Fit, kenapa kau tak datang Fit? Aku ada friendly dah tadi. Rumah Yana je ada super rig. Ya, first open house aku. Tak ingat masa kita main muda dulu.